Dengan RM50, apa je yang Miza akan dapat beli dekat Bazar Ramadan Semenyih. Dah lama dah Miza, jujur Miza kata tahun ni Miza memang tak pergi bazar langsung. Banyaknya masak dekat rumah dah. Challenge hari ni kita tengok bazar pada tahun 2025 dengan RM50 ni kita boleh beli apa. Tunggu sampai habis video ni. Tuh, korang tengok ni. Kalau kat sini kat Semenyih ni memang akan jam. Sekarang ni tepat pada pukul 5.53. Tengoklah pukul berapa dan harap tak berapa sesak sangat. So, hi guys, Assalamualaikum. Miza tak pasti korang dengar ke tak suara Miza. Sekarang ni Miza berada di bazar Lotus Semenyih. And then sekarang ni Miza baru sampai. Kalau korang boleh tengok dekat sini memang ramai gila orang. So, kalau kat sini korang tengok memang ramai sangat orang. Miza hari ni terlupa pula bawa mikrofon. Jadi Miza cuba rakam sehabis baik. So, kita sambung tengok video RM50 kita dapat apa dekat bazar. Betul tak Intan? So, Miza rasa Miza nak makan nasi tomato. Jom kita cari. Sebab selalu Miza akan pergi kat sini, Miza akan cari nasi tomato dia memang sedap gila. So, Miza harap hari ni dan tahun ni dia berniaga. Jom. Sekarang ni Miza still tengah cari nasi tomato tu dengan Intan. Tapi tak pasti dia dekat mana. So, jomlah kita tengok dapat jumpa ke tak. Kalau tak, Miza kena beli benda lain lah. Kita beli murtabak Ramadan. Murtabak lagi murtabak daging kan satu? Daging satu. Saya nak rakam boleh? Boleh. Boleh? So, harga RM5 Harga RM5. So, kita tolak 50 dah tolak RM5. Kita ada lagi RM40. Alright. Bye-bye. So, ni Miza dah hi. So, ni Miza dah beli dah murtabak. Dan ini Miza dapat free daripada Emas Anwar. So, kita ada lagi RM45. Jom kita selam apa benda yang kita boleh dapat. Next, Miza nak try Popia SS Ali. Sebab selalu nak pergi memang jauh dekat Kajang. So, jom kita order Popia SS Ali. Popia ni memang Miza suka yang basah dengan yang campur lah, yang kering. So kita order je set campur SS Ali. Patut lah, memang sedap. Kita tolak lagi RM45. Saya lapar. Okey, nak campur satu? Campur basah ni boleh? So, ini antara Popia yang paling sedap lah. Yang lain janganlah. Tak ada lah. Ini antara yang favourite Miza. Even bukan puasa pun Miza akan beli. Kau tengok tu. Itu yang sedap tu. Cepatlah, nak bayar ni. Tak tahu. Pasti tak tahu. RM7. Syamila binti Abdul Hakim. Oh, ya ke? Wah, ni topi. Memang topi ya, topi. Terima kasih. Saya beli Alright. Dah beli dah guys. So, kita ada baki lagi berapa ringgit? Korang boleh tengok dekat skrin lah. Okay. Jom. Kita dah beli Popia. Total RM7 lagi pengurangan. Jom. Saya dah jumpa, saya dah jumpa. Sini. Ni
Ni lah dia, kalau korang Miza rasa yang ni lah, sebab dia memang yang akan kuali besar. Harga dia RM 8. Korang tengok ni punya ayam. Tengok. Wah. Dia ada yang manis sikit, yang pedas. Ini Pedas biasa, pedas manis, kicap. Masak merah, masak biryani, kicap. Oh, pedas ni lah. Bahagian Apa-apa pun. tengah ayam ya. Ya, betul. Satu je. Satu je lah kongsi. Berapa ringgit awak? RM10. Nasi biryani ke tomato? Nak tomato. Tomato. RM10 lah. Awak RM10. RM10 eh? Ha. RM10 eh? Ha, RM10. Oh, RM10. Ha. Total RM10. Muhammad Khairul. Yelah. Okay. So yang ini total dia RM10 lagi pengurangan. So baki dah berapa dah So jom kita beli apa lagi yang boleh dapat untuk sampai RM50. So ni baki Miza RM28 je. Miza boleh beli apa untuk Miza makan. Jom kita cari lagi apa yang kita boleh makan. Mungkin dessert atau air. Kita dapat air lagi. Nasi ayam, jom. So Intan dia nak beli nasi ayam. Nuraini Nuraini Syahwan. Okey, betul. Terima kasih. Kita tolak lagi RM10. Dia jadi 18. Tolak air pun bisa dapat free daripada Mas Anwar. So jomlah kita balik. Wah, dah waktu berbuka dah. So ini dia Miza punya nasi tomato. Ini popia SS Ali Ali dengan murtabak. So yummy. Harap-harap rasa dia sama lah guys dengan tahun lepas. Acah. Tu ayam mami lah. Ni ayam apa ni? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa lasika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi wa ala barakatil amin. Wow, air special. Guys, Miza bagi tahu korang, kalau korang nak buat air, korang jangan lupa gunakan Miza punya stevia. Sekejap. Okay, stevia. Sebab kalau korang ada kecil manis ke apa ke, memang elok sangat. Ramai dah customer-customer Miza repeat Miza punya stevia, pengganti gula dalam minuman ataupun dalam masakan korang. So boleh dapatkan sekarang dekat Miza punya. Kalau korang nampak ada pop-up produk kat sini, korang boleh beli, okay? Ataupun boleh je beli dekat Shopee, ataupun boleh beli dekat Miza punya TikTok. So jom kita minum. So first of all, sebelum Miza makan nasi tomato, Miza nak try dia punya popiah dulu. Sedapnya. Bismillah. Ni franchise ke? Sedap. Popiah dia memang sedap. Terasa yang kering pula. Rasa yang kering pula.
Ini bukan murtabak keramat. Apa hidung? Kena kot. Okay guys, so jom kita rasa murtabak dia pula guys. So far dia punya ketebalan boleh dikatakan puas hati lah. Jangan nak try dia punya kuah kari dia dulu. So kita rasa murtabak dia. Okay. Sedap. Cuma macam ada rasa daging tu sikit. Daging tu susah nak explain. Tapi macam ada rasa hanya daging tu sikit. Rasa daging tu cuka dan bawang. Kalau orang ket sebenarnya tak boleh tahu. Tapi sebabkan saya dah sembuh dengan izin Allah, sembuh sedikit, kita boleh nak makan. Sedap. Dia punya kuah tu pun sedap. Kuah dia yang gulai tu pun sedap. Jom kita rasa dia punya nasi goreng tomato pula guys. Inilah dia nasi tomato dia. So kita nak rasa dia punya nasi. Sekejap. Kuah dia ni main peranan ni. Harap-harap sama dah macam tahu lepas. Bismillah. Kata pedas tak pedas pun? Tak. Tak. Sebetul-betul lah. Entah, untuk tahun ni macam kurang rasa. Mungkin tak boleh rasa kot. Cuba minta rasa. Takut tekak saya salah. Dia punya sambal and rasa sambal merah dia tu tak kuat, tak macam dulu. Pedas lah. Dia pedas tapi balance dia punya rasa tu tak sampai pendapat Miza. Tapi so far okay. So guys, itu saja Miza rasa untuk video Miza pada kali ini. Korang jangan lupa dapatkan Miza punya stevia. Okay, pengganti gula korang. Kalau korang nak cun-cun masa raya korang nak pakai samping tu tak nampak perut, ni boleh dapatkan Miza punya stevia. Cut kalori korang daripada sekarang, cut gula korang daripada sekarang. Dapatkan sekarang dekat Shopee ataupun dekat link dekat link YouTube Miza ni, ataupun boleh juga pergi dekat TikTok by Miza Hizari. Ingat tau, berapa titis pun tak kisah sebab dia tiada kalori, anti keradangan dan juga antioksidan. Dapatkan sekarang di bag Miza. So guys, alhamdulillah untuk video kali ni RM50 challenge untuk bazar Ramadan tahun 2025 dekat Semenyih. Miza berjaya spend RM32. Jadi ada baki RM18 saja. So apa pendapat korang? Adakah korang rasa mahal ataupun berbaloi untuk seorang dua makan RM50? So boleh komen dekat bawah. And next video korang nak Miza buat konten apa pula. Bye guys. Assalamualaikum.